Seorang CEO Silicon Valley beri amaran, kita sekarang seperti Februari 2020. Semua nampak normal, tapi gelombang besar sudah hampir sampai. Dulu sebelum pandemik, ramai tak serius. Sekarang, perkara sama sedang berlaku dengan AI. Hari ini, ramai anggap AI cuma alat bantu. Main-main, tanya soalan, buat gambar. Tapi, generasi AI seterusnya bukan lagi alat. Ia sudah jadi macam pasukan outsource automatik. Ia boleh tulis puluhan ribu baris kod, uji sendiri, baiki sendiri dan terus hantar hasil siap. Lebih menakutkan, AI sekarang bantu cipta AI generasi baru. Kitaran kemajuan ni yang dulu ambil tahun, sekarang jadi bulan, malah minggu. Ramalannya dalam 1 hingga 5 tahun, sehingga 50% kerja white collar berperingkat awal boleh hilang. Kerja paling berisiko, analyst, paralegal, junior programmer, customer service, copywriter, semua kerja depan skrin proses maklumat. Jadi apa boleh kita buat? Gunakan AI setiap hari. Jadikan dia partner kerja. Jadi orang yang boleh siapkan kerja 3 hari dalam 1 jam. Bangunkan kemahiran yang AI tak mudah ganti seperti leadership, communication, creativity dan relationship networking. Dan untuk ibu bapa, masa depan bukan tentang hafal fakta, tapi tentang rasa ingin tahu, adaptation dan kebolehan mencipta. So soalannya bukan sama ada AI akan ubah dunia. Soalannya ialah kamu nak jadi mangsa atau jadi orang yang kuasai alat ini.